selamat malam. Okey, hari ni korang semua sihat tak? Sihat. Okey, hari ni saya akan bercakap sikit tentang kesan pandemik COVID-19 terhadap sukan. Okey, first of all, korang tahu tak COVID-19 tu apa? Penyakit. Okey. Ya? Virus. Maira? COVID-19. Tahulah COVID-19 tu apa yang Maira faham tentang itu? Penyakit. Okey. Semua yang cakap tu betul dan tepat. Kita masuk pada masalah dan isu. Yang pertama, sebab apa disebabkan COVID-19 ni sukan kita dihentikan. Okay, first, sukan kita dihentikan sebab kan bila COVID-19 semua pergerakan kan dihadkan. Kita pun tak boleh nak keluar rumah, kita pun tak boleh nak buat aktiviti fizikal yang lain, nak pergi latihan dekat sekolah pun tak boleh kan, semua tak boleh. So, disebabkan benda ni, kita akan jadi di-training tau. Di-training disebabkan oleh kita tak training lama dan juga disebabkan oleh kita punya cedera. Bila di-training ni jadi, kita akan hilang kita punya adaptasi kat tubuh kita. Bila hilang, so nanti bila kita nak main semula, dia akan ganggu kita punya koordinasi tangan dengan kaki. Okay, macam mana kita nak overcome benda tu? Kita kena retraining balik. Retraining tu maksudnya kita kena start training balik untuk kita nak capai kita punya koordinasi tu dengan cepat. Sebab kita dah ada masa memori dekat kita punya badan. So benda tu cepat kita nak recover balik. Okay, yang kedua, isu kekurangan ruang dan peralatan. Seperti yang kita tahu lah, dekat sekolah ni memang banyak isu peralatan semua. Sebab apa? Peralatan banyak tak cukup. Dan bila kita nak guna pun dia ikut macam seorang ni kena main satu benda je dan kena kongsi dengan 2-3 orang. So memang tak cukup buat peralatan dekat sekolah. Okay, yang ketiga, masalah isu latihan yang tidak sistematik. Pelajar terpaksa menjalani latihan secara sendiri tanpa pemantauan jurulatih atau guru. Okay, yang ni bila guru tu dia tak ada tanggungjawab. Maksudnya dia bukan pakar dalam bidang tersebut. So benda ni akan jadi kat sekolah nanti, walaupun nanti kita posting. Benda ni akan kerap berlaku. So kita sebagai guru PJ ni, kita jangan pandang remeh lah kaitan benda ni. Kita kena tahukan diri untuk mengajar budak-budak ni. Walaupun kita tak tahu, tapi kita akan cuba untuk nak bagi ilmu kat budak-budak ni. Okay, seterusnya, cabaran sukan waktu pandemik COVID-19. Yang pertama, hilang motivasi untuk terus aktif dalam sukan. Pelajar ni dia akan kehilangan saluran untuk lepaskan tekanan. Macam apalah, selalunya hampa main sukan sebab dia hilangkan stres kan. Macam tu juga dengan orang-orang lain kan. Okay, bila 7 hari ni batal je, aktif ni dia akan hilang matlamat dan identiti dia pun dia akan hilang. So kita macam hilang arah dan tak tahu nak buat apa benda ni. Takkan kita nak fokus pada akademik je, dia akan rasa tak seimbang. Okay, yang kedua, komunikasi terhad dalam latihan secara dalam talian. Okay, saya nak tanya, waktu COVID-19 dulu, pernah masuk pertandingan apa-apa? Pernah tak? Pernah? Pertandingan apa? Dengan netball. Oh, netball? Serius lah? Serius. Oh, Maira masuk macam mana tu? Di dalam talian kena buat video, lepas tu hantar dekat link yang dibagi. Oh, siap. Okay. Tak ada? I pun tak ada. Ada? I masuk skipping. Dia macam skipping, rekod lah video tu skipping kreatif, skipping kebilangan. Serius lah? Okay, waktu COVID-19 pun saya pun pernah masuk pertandingan. Pertandingan pun macam Maira cakap kena rekod video semua. Tapi satu je yang kita lag kat situ. Kita macam hilang kan rasa coach nak marah kita, coach nak tegur kita kan. Sebab dia kan dalam talian. So kalau kita nak tahu apa kesalahan kita kena rekod dan sekat coach tu. Memang kita buat benda tu ikut apa yang coach cakap. Tapi kadang-kadang akan ada miscommunication kat situ kan. Macam kita faham benda ni,
Tak ada. I pun tak ada. Ada? I masuk Skipping. skipping. Dia macam skipping tengoklah video tu, skipping kreatif, skipping untuk bilangan dulu. Serius lah. Itu Johan. Okay, waktu COVID-19 pun saya pun pernah masuk tandingan. Tandingan pun macam Myra cakap kena rekod video semua. Tapi satu je yang kita lag kat situ. Kita macam hilang kan. Rasa coach nak marah kita, coach nak tengok kita kan. Sebab dia kan dalam talian. So kalau kita nak tahu apa kesalahan kita kena rekod dan send kat coach tu. Memang kita buat benda tu ikut apa yang coach cakap. Tapi kadang-kadang akan ada miscommunication kat situ kan. Macam kita faham benda ni, tapi coach cakap benda ni. Tapi kita buat apa yang coach ikut dah. Tapi coach tak puas hati. Macam tu lah lebih kurang. Itulah komunikasi terhad dalam latihan secara dalam talian. Okay, macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Yang pertama, kita boleh buat home workout. Iaitu sebab apa kita kena buat? Sebab kita nak kekalkan tahap kecergasan fizikal kita walaupun tidak dapat menjalani latihan forward. Maksudnya walaupun kita tak pergi latihan setiap hari kan, tapi kita still buat latihan kat rumah berdasarkan apa yang coach bagi. Macam dalam sober semua kedah kan, coach akan bagi list perkara-perkara yang kena buat setiap hari. So kita kena bertanggungjawab sebagai atlet, kita kena buat benda tu. Kalau tak buat nanti akan impact kita punya prestasi waktu dalam game. Itu yang pertama. Yang kedua, rutin harian. Rutin yang konsisten ni dia penting sebab dia nak bentuk tabiat yang sihat. Bila kita dah selalu buat benda tu, kita akan senang adapt benda tu. Maksudnya bila coach nak suruh kita buat benda apa-apa, kita taklah rasa terkejut tau. Macam masa kita terkejut kan. Sebab kalau benda tu jadi, dia akan lead to masa cramp. Itu yang kita tak nak tu. Okay, tanpa jadual yang teratur, pelajar mudah menjadi lalai dan kurang aktif. So, kita akan jadi tak berdisiplin lah kalau kita tak buat rutin harian selalu. Yang ketiga, disiplin ke diri. Disiplin ke diri ni dia akan bantu pelajar untuk terus berusaha walaupun menghadapi kekangan seperti ruang terhad atau kurang peralatan. Contohnya waktu COVID-19, kita kan nak buat apa-apa lah aktiviti hidup rumah kan. Contohnya macam netball. Kat rumah kan tak ada jari. So kita nak buat macam mana? Dengan ruang yang sedikit, kita kan akan buat modifikasi permainan. So kita akan buat benda apa-apa je yang serupa dengan dia. Kan? Tapi benda tu dia akan bagi efek kat kita tau. Sebab bila kita tak buat suatu aktiviti tu mengikut spesifikasi yang betul, kita akan hilang rasa dalam game. Macam mana? Rasa macam dalam game saya tak kenal tu kan. Itu rasa tu lah. Okay, yang langkah saya yang kedua, jadikan seorang murid sebagai role model. Okay, waktu kat sekolah ada murid yang dia aktif sukan, yang dia pandai akademik. Ada kat sekolah apa? Ada. Bush? Ada. Okay. Bagus. Okay, budak tu kan dia mesti aktif kan. Maksudnya dia cergas tak dalam kelas tu. Cergas. Serius? Cergas tak? Mesti dia selalu ni kan masuk sukan apa-apa, masuk tandingan apa-apa kan. Apa bukan? Tak apa. Okey. Bila belajar ni aktif dalam sukan kan, dia akan rangsang kita punya kognitif tau. Kognitif ni maksudnya bila kita buat aktiviti tu, bila kita buat aktiviti fizikal tu banyak, kita akan rasa lebih tenaga. Dan kita tak rasa lemah bila nak buat suatu benda tu. Tu kebanyakan atlet ni dia pandai dalam akademik tau. Kebanyakan. Tapi ada juga yang tercorot. Tapi segelintir je. Kebanyakan memang atlet ni dia akan lebih pada akademik juga. Macam kita nak masuk akademik ni bukan senang. At least 9A ke atas. Tu pun banyak juga yang straight A, 4A juga kan. Yang kedua, galakkan yang berkesan. Okay, ibu bapa ni pun kena mainkan peranan yang penting lah. Maksudnya bagi dorongan semua tu. Ada juga ibu bapa yang dia suruh anak ni pergi akademik je. Tapi ada juga yang
parents disuruh pergi scan je. Ada juga macam tu kan. Tapi tak boleh lah. Ibu apa, guru dan rata sekolah kena mainkan peranan penting lah. Sebab nak seimbangkan dua-dua benda ni. Okay. Okay, peranan institusi. Yang pertama, program pemulihan kecergasan. Sekolah perlu merancang program pemulihan kecergasan yang khusus untuk membantu pelajar kembali ke tahap asal. Sebab apa kita kena buat macam ni? Sebab kita nak kembalikan balik kita punya stamina, kita punya semua koordinasi badan semua tu. Kan selepas COVID-19 kan kita kan banyak tak buat aktiviti fizikal kan. Duduk je kat rumah, tengok phone, bla bla bla, semua tu kan. So sekolah dia kena mainkan peranan penting lah. Kena buat aktiviti secara berperingkat. Dia tak boleh kita pergi terus macam pergi tolong terus. Dia kena buat start pada intensiti rendah, sederhana sampai tinggi. Okay, yang kedua melibatkan semua pelajar. Sebab apa kena libatkan semua pelajar? Sebab kita nak bukan kita nak tumpukan pada atlet je. Kita nak tumpukan pada murid lain juga. Sebab kita nak tambahkan bilangan atlet dekat kita punya sekolah. Sebab kita nak timbulkan minat kepada mereka lagi. Okay. Oh, penutup dah. Okay, last sekali penutup. Sukan ni kita perlu lihat sebagai satu keperluan, bukan sekadar aktiviti sampingan. Dengan kerjasama semua pihak ni, kita dapat bina lah generasi yang lebih sihat, aktif dan seimbang. Dan dia akan bertepatan dengan JRIS dan FPK kebangsaan. Okay, sekian, terima kasih.